Rasa percaya dirinya sangat rendah. Realisasikan impian jadi nyata di Astro Sensasi. Akan menjadi satu experience ataupun pengalaman yang cukup bermakna. Rasai keindahan alam. Tempat dia best, pokok banyak. Dengar tak ada bunyi sungai tu? Idea yang memukau. Kalau nak transform rumah, this is the show for you. Mungkin lebih sesuai dengan a big feature wall. Gaya hidup penuh sensasi. Setiap Isnin hingga Khamis 9.30 malam. Pastinya sensasi di sini. Joey tahu tak Adil sukakan kamu? Adil pula tahu tak yang Joey sukakan kamu? Ambil cuti, pergi makan angin. Nita takut nanti kalau Nita pergi bercuti, Nita rindu pula kat diorang. Adil lah jawab dulu. Pasal apa pula? Kamu ni? Apa benda lah muda? Awak hamba pandang usia Pak Dis tu macam je. Awak tak sayang sama dia ke? Nak cakap macam mana? Episod akhir bukan pimai-pimai. Pastinya sensasi di sini. Di bulan mulia ini, Salam Ramadan Al-Mubarak bersama saya Mira Hamzah. pelajari menu pembuka selera. Kalau makan buah tin ni, dia actually ubat untuk insomnia. Pelbagai menu masakan yang ringkas untuk berbuka. Kelazatan yang pasti memikat selera. Tiap-tiap ruanglah rumah ni kan, jadi dia ibarat tubuh manusia. Jadi ada aurat dia sendiri. Dan tips menghiasi setiap ruang rumah. Sepanjang Ramadan ini, bukalah hati. Pastinya sensasi di sini. Are you ready? Ready for what? Jempol! I come! Travel bersama bapak-bapak. Aduh, tinggi tu. Dia suka ke dia takut? Jat! Katik! Wow! Allah! Boleh tu kawan. Travel awak projek bapak-bapak di Astro Warna. Ramadan ini, bukalah hati. Orang suka pada pecundang. Kamu ini pecundang dalam mencari cinta. Enggak juga. Mamaku mengatakan yang lebih baik. Tapi sebuah taruhan Mama ingin aku datang ke pernikahan Iren tanpa pakaian hitam dan bawa pacar, begitu? akan merubah Terserah kamu saja. semua gambaran. Aku akan berhasil mendapatkan kencan pertamaku. Lucia bertekad mencari cinta. Betting on Love. Minggu jam 1:55, 5 episode non-stop. Only on FMN.